Atau dulu bekas paranormal, pernah jual paranormal dan pernah tengok ada satu kumpulan ni buat ritual. Buat tabu pocong, buat apa jelangkung-jelangkang, buat apa spirit odokan depan mata, titik darah apa semua. Everything. So kita tahu kita ada pengalaman benda tu, dan bila tengok benda tu balik, dan benda tu kita baca balik dalam bab apa syariat dan akidah apa semua tu bertentangan daripada agama kita. Jadi kita terpaksa avoid. Kita terpaksa elakkan. Sebab waktu tengah-tengah podcast baru dia cerita, sinilah tempat ada nampak, sinilah benda putih tu. Saya lah hati mangkak ni, time-time ni lah. Yang tadi hang tak cerita dulu, kita pun tak ready. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera, salam hormat dan selamat bicara. Salam daripada Atan Tomb Raider bersama dengan rakan host saya Hanif Zaini. Uish, duk kerak berkaitan buat buah mula ni, tak boleh cari makan saya lagu ni. Hari ni seperti yang sedia maklum, saya Atan bagi opening kan. Tidak selalunya bro, kita rajin duk bagi opening lah. Kita nak try jugalah, sebab lama tak pernah opening. Tambah lagi pula kan, kita baru je lepas beberapa insiden-insiden yang berlaku, peristiwa-peristiwa yang berlaku, dan hari ni berkesempatan turun ke sini lah dan bersama, dan saya bagi kepada host kita lah untuk bercakap. Orang dah layan lah tau. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua. Terima kasih dululah untuk anda semua yang sudi untuk klik video kami pada hari ini. Moga anda semua dimurahkan rezeki dan diberilah kesihatan yang baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Okey, sebenarnya kita bersyukurlah di hujung tahun ni Atan dalam orang kata apa, dia punya kerja tu, schedule dia tu penuh banyak, dia sanggup juga luang masa dengan kita untuk orang kata apa, last lah tahun ni. Dan kita bagi dia buat opening tadi tu sebagai orang kata apa, menghargai. Terima kasih dia. Dan banyak juga orang tanya pasal Tan. Di komen ada tanya bila Tan nak main, dan ada juga orang yang request untuk Tan jadi penutup lah untuk GOM. Ini kalau ada request ni, maksudnya kita macam agak berat juga ni, nak kena tunaikan juga ni dah. Sebab tu kata hari ni kata kita set dengan apa Tuan Anik kita kan, Abang Anik kita yang daripada GOM kata, untuk kita selesaikan hutang yang tak terlunas pada hari ni. InsyaAllah. Dah hari ni kita nak cerita pasal apa Tan? Hari ni macam yang kita katakan daripada saya, kita akan recap balik semua yang mana yang kita buat podcast yang lepas, dan mungkin kita ada tambahan-tambahan, contohnya peristiwa-peristiwa, dan kita akan ingat balik lah. Contoh waktu kita buat podcast dekat Gunung Jerai ke, yang mungkin kita tak, yang off record, yang mungkin tak naik di mana-mana podcast maupun di video TikTok yang lain. Agak dahsyat tajuk pada malam ni. Jadi kalau recap ni, sebenarnya waktu kami mula-mula buat game office malam ni, waktu tu subscriber dalam 200 orang, 300 orang. Pening kepala ni nak cari subscriber bagi cukup 1000. Yalah, sebab waktu tu kan untuk syarat YouTube ni dia kena ada 1000 subscriber. Lepas tu saya pun carilah, duk fikir apa lagi konten nak buat, duk cerita hantu je kan. Duk fikir balik sangat, channel hantu ni banyak. Yang lagi best pada kami pun ada. Kena aku lah benda tu kan. Betul. Dan tentulah saya fikir balik, saya nak buat kelainan lah, nak panggil seorang yang dia ni tahu pasal sejarah. Dan dia pun orang yang selalu, bila orang sejarah ni, dia selalu akan eye contact, berjumpa dengan benda-benda misteri. Cuma kadang-kadang mereka tak cerita saja, takut orang salah faham. Kalau cerita lagi, dia jadi, ada orang boleh terima, ada orang tak boleh terima, dia nak saintifik saja, benda ni akan jadi backfire untuk dia lah. Tapi Atan, dia menongkah arus, dia sanggup main ke sini dan share pengalaman misteri tu, walaupun dia orang kata orang yang, kalau senang cakap ni, salah seorang orang akademik jugalah, nak cerita pasal benda ni macam kan atas garisan di antara orang nak kata hang ni muhung, orang nak kata hang ni benda pelik-pelik lah orang nak kata. Dia bukan kita nak terlalu negatif, tapi dalam masa yang sama kena ambil kira. Sebab
dia tekanan media sosial ni lain. Betul. Oi, boleh jadi murung kalau baca komen orang duk maki banyak-banyak ni. tu yang sungguh yang apabila kata apa Anip minta Atan apa cerita pada masalahnya ni aku ni sejarah ni dengan misteri ni memang betul antara sejarah misteri ni memang tak boleh elakkan, tapi kadang-kadang kita punya cerita dia tu nak cerita ke orang ni nak kena tapis dulu, buat takut lagi kata dia ni bohong ke apa ke, tak kita ni cerita mastika ke variasi ke apa kan. Jadi mula-mula tu nak terima benda tu pun kita agak berat juga, tapi pada waktu yang sama juga duk counter lah, bersilap, nongkoh, menengkeh apa semua, kadang-kadang sampai terjatuh teromot kata apa. Tapi tetap juga kata menerima ajakan daripada Anip untuk nak berkolaborasi bercerita tentang bab sejarah. Pada tu semua juga kita nak mendidik kat masyarakat je, daripada kata ni azab hantu apa semua, mistik sejarah je hantu. Sebenarnya kata dia sebenarnya hantu tapi pemikiran. Kira pemikiran tu contohlah macam kita duk sangkut dengan satu hikayat. Bila kata hikayat tu kita duk benam dalam pemikiran kita, maka dia akan muncul benda tu dari dalam alam nyata mengikut pada makhluk lain. Macam tu lah kata. Sebab tu ada setengah cerita tu saya boleh cerita, ada setengah cerita tu memanglah kadang-kadang pun saya tengok juga, tapi komen-komen tu sedang saya balas lah. Kalau tak balas tu saya abandon lah, bye bye lah, see you again, wassalamualaikum. Betul lah. Dan tajuk pertama yang Atan buat dengan Gang Office malam ni, tajuk tu yang makanan dia lah. Tajuk dia Perang Musuh Bisik. Ya. Waktu tu Atan dia ditemu ramah oleh hos asal lah, hos lama. Bukan saya waktu tu. Waktu tu Faris. Ya. Dan tapi waktu dan sayanglah video tu dipadam. Yalah, hilang kan. Hilang. Bila jadi hilang ni kami ada hikmah yang Allah nak bagi lepas tu. Betul. Di mana saya dapat opportunity, dapat peluang, Allah nak bagi yang lebih baik. Kadang-kadang itulah kita kena redha dengan apa Allah tetap. Betul. Inna ma'al usri yusra. Sesudah kesulitan akan datang kesenangan. Dan Allah ni kalau dia ambil sesuatu pada kita, Allah akan gantikan yang lebih baik. Di mana saya dapat buat kisah tu balik, pasal Perang Musuh Bisik ni balik di dalam tempat berlakunya Perang Musuh Bisik tu, di dalam kota Kuala Kedah tu sendiri. Dengan izin daripada muzium, dapat feel dia di malam hari. Ingat senang kau orang muzium nak bagi malam-malam ni, macam-macam boleh jadi, tapi mudah. Atan pun mudah juga nak cerita. Atan bantu Atan jugalah dapat masuk muzium tu. Kalau saya rasa tak dapat dah. Itulah dia tengok pada keadaan, dan itulah boleh katakan apa sebenarnya kita pernah buat apa kalau dulu zaman dulu dengan Tuan Haji Zainal Rashid kita pernah buat dulu kata. Cumanya untuk bahagian Atan ni, kalau untuk podcast dengan Tuan Haji Zainal tak banyak. Kalau cek dekat Atan punya tempat, Atan Tom Hunter punya studio, ada 2 video saya bersama dengan Tuan Haji Zainal Rashid. Satu dekat Kuala Kedah, satu lagi dekat Istana Sepa Sendra. Di mana Sepa Sendra tu pun pun ada konflik juga berlaku kata dia. Yang tu tapi tu rahsia antara saya Anip pada ketika tu. Mana dah? Tak ada waktu tu. Tak ada. Ada di Langkawi. Ada dekat Langkawi kita. So dia ada kerja Arul Saling. Saya dengan tim yang lain kita duduk itu adalah rahsia antara saya dengan Tuan Haji Zainal Rashid yang boleh katakan simpan sampai sekarang. Dan video tu kalau ikutkan dekat ZA3 tak ada lah, sebab daripada recruit baru. So saya sempat saya minta mohon daripada sahabat kawan kepada Tuan Haji Zainal untuk saya ambil simpan dalam saya punya video saya. Channel Atan Tom Rider. Tom Hunter. Atan Tom Hunter. Sebenarnya kalau ikutkan betul-betul nak pakai Tom Rider tu, tapi sebabkan dapat Atan Tom Rider tu macam orang duk biasa duk pakai, jadi tukar Atan Tom Hunter. Ni Tom Hunter lagi nama sama dengan Lara Cross. So kita tukar kelainan tu pada jadi kalau nak tengok video tu boleh pilah check up dekat Atan punya channel, itu Atan Tom Hunter. Di mana Atan dia nak cerita sikit lah benda apa yang terjadi waktu tu. Ada, tapi ada peristiwa yang tak boleh cerita kan. Ya, tak boleh cerita. Tapi boleh tak Atan? CP-CP sikit ya. Okey, kalau CP-CP tu sebenarnya kata kami diserempakkan dengan sosok nenek kebayan di dalam dari istana tu. Dan sosok nenek kebayan tu telah pun merasuk sepupu Atan.
Kru ataupun perbuatan ataupun kru yang mana yang ada kat situ lah kata. Dan telah pun dipulihkan oleh kru-kru daripada Tuan Haji Zainal Rashid. Alhamdulillah dapatlah. Dan for the first time, itulah kali pertama waktu Hatan buat kerja sejarah apa semua, kita nampak sosok tubuh almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah berada dekat tingkat 3. Yang mula-mula macam aku ni buta ke ataupun ya, tapi memang kita boleh katakan hampir yang mana nampak yang saya nampak tu wallahualam. Tapi bagi mana kru yang bersama dengan ZRA Stream pada malam Istana Sepa Sendra Taj Mahal Kedah akan tahu tentang kisah ni kita. Tapi tentang tu biarlah abandon, biarlah di situ dengan baik. Dia di situ saja. Habis itu cerita itu je. Dia terima kasih Latan buka sikit. Dia sebab benda ni dia melibatkan pihak lain. Ya. Jadi tak boleh detail sangat lah. Betul. Tu pun dah kira ambil risiko kan. Ambil risiko jugalah. Apa-apa jadi tanggung ni. Betul lah, sebab kita dah janji dah dengan apa kru Tuan Haji kata. Jadi jadi Tuan Haji pun dengan cerita benda tu, so kami pun tutup je lah. Cumanya kita boleh beritahu kata ada apa position kan, ada kerasukan dan juga kata ada penampakan. Tapi penampakan tu di luar daripada kamera. Yalah, kita bila dah pi malam hari, pi pula lampu tak ada time tu kan. Dikabarkan depa pakai lampu kereta. Lampu kereta. Ya. Ada orang mai tolong support. Bila Haji nak buat, ZRA nak buat. Itulah apa ni bicara selepas Sandra tu kan. Time tu. Kira bagi saya ada kat Langkawi waktu tu pun masa Tan cerita tu kan. Agak hardcore lah. Memang agak hardcore dah. Sebab tu kata bila tengok balik video tu, ni dia cerita ada pengalaman atasnya. Boleh dikatakan ketika tu gangguan dari segi teknikal tu banyak. Bayangkan kita berada Cik Sepa Sendra tu, istana tu betul-betul di sebelah Menara Telekom. Patutnya full coverage, tapi kenapa dan mengapa boleh tiba-tiba lain asyik sangkut. Itu yang masih lagi jadi misteri sampai sekarang tu. Dan mic tu asyik hilang voice. Tak detect. Tak detect. Saya tak percaya kat benda ni. Sebab kita duk fikir macam ni lah. Memang benda tu pun duk jadi. Ya, ada orang rumah tepi pencawang tapi tak dapat line juga. Ada. Lepas tu orang kata apa, tak dapat line bila kita cakap tu dia punya line dia tu lah. Dia punya coverage ataupun dia punya signal. Tak dapat signal, tak dapat. Sampailah jadi dekat kami. Di mana benda ni terjadi di Gunung Jerai. Sebab waktu tu cerita dia Atan ni. Saya waktu tu dia memang bagi tahu kat saya. Dia kata kita nak cerita pasal Gunung Jerai. Saya pun macam biasalah main setup. Ada studio, kita ada studio kan. Kita buat kat studio, pasang kamera, pasang lampu. Dia main naik atas, dia kata apa? Ni aku nak cerita pasal Gunung Jerai, tapi aku nak cerita kat Gunung Jerai sendiri. Tepuk dai. Biar betul tak nak dan pi. Tak apalah kita shoot tengah malam, tak apa. Sebab waktu tu pun dah lepas isyak. Lepas orang sembahyang tarawih. Memanglah kita pun dah jadi alamak, betul kata. Tapi saya waktu tu kalau katalah bukan bulan puasa, bang tobat tapi lah. Tapi sebab saya duk fikir balik bulan puasa kan, mesti tak ada apa. Hantu setan kena rantai. Tak apa, kita try lah pi. Duk ingat nak main ikut kaki Gunung Jerai tu sajalah. Sekali Atan bawa pi mana tu? Pergi ke air terjun Kolam Puteri. Waktu first part dan second part tu dekat Batu Kapai. Dalam first part tu pun kita dah dapat satu gangguan juga kan. Kata ada orang tiba-tiba ada nampak orang lintas. Yalah. Itu sebenarnya bila kami pergi tu, kami ni pergi dengan sepupu saya. Sepupu saya tu kita cerita sini kan. Sepupu saya tu dia buat paranormal. Dia suka lah bila paranormal ni. Dia pergi kat atas tu, walaupun coverage atas tu payah, tapi dia nak try lah. Jadi bila dia nak pergi tu, kami tumpang lah. Bila tumpang tu, dia dengan kerja dia, kami dengan kerja kami. Sebab saya tak mau nak masuk campur. Dunia dia lain, dunia kami lain. Kami ni nak cerita hantu, bukan nak cari hantu, tapi nak rasa feel tu naik jugalah. Jadi bila pergi dekat situ tu, kami dua orang sajalah yang berjalan dalam gelap tu. Atan duduk depan, Atan biasa dia berani. Kita duduk belakang ni macam tu duduk tengok keliling lah. Tu risau lah. Sampailah dekat tu lah kan.
Dekat dapur tangga Kenari nak turun nak pergi ke Kuala Putih tu. Kuala Putih tu kat sebelah kami tu je. Kami kat situ dan tiba-tiba tu dia ternampak kata macam ada jubah ada seorang pakcik jalan. Time tu waktu tu saya tak nampak apa lagi. Kita time tu pun okey lagi. Bila berjalan tu kan seberang sana orang kata Kampung Bunian. Kampung Bunian. Saya difahamkan lah, tak tahu lah macam mana kan. Tan lagi faham lah. Orang kata bila tangga Kenari tu kan sebelah sini kan ada tebing tengok belah sana kan. Ya betul. Situ dia kata ada Kampung Bunian. Bila orang masuk dalam tu tiba-tiba burung yang berkicau pun jadi sengak. Tanda kita berada situ lah kita jangan duk mulut duk orang kata apa capur situ lah orang suruh jaga sikit. Bila lalu kat situ ni kita teringat cerita tu, padahal tak ada apa pun, teringat tu ada lah rasa takut tu sikit, banyak lah bukan sikit, senang cakap mengaku lah tak duk nak ni sangat kan, takut lah juga kita. Dah lah ingatannya saya buat atan lari tinggal kita ke mampus dah aku kat situ. Sebab tu lampu tu kami pinjam dekat sepupu saya. Sebab benda tak plan. Bila benda tak plan, pinjam-meminjam je lah. Dia apa ada lampu lebih dia bagi. Betul. Kita sampai dekat lokasi yang dipilih oleh Mr. Atan kita ni lah. Di mana lokasi tu pun dia tak bagi tahu kat saya. Seriously, saya tak tahu pun lokasi tu yang ada benda-benda macam tu. Saya ingat lokasi tu lokasi hutan biasa di dalam rimba yang sunyi sepi saja. Rupanya kawasan tu ada cerita dia. Dan cerita tu pula kalau macam bagi Anip dia ikut pada saya pergi ke tempat tu, saya ikut pada gerak hati dia macam ada insting macam akan ada benda something akan berlaku kat sini. So dapat kita stay tak kat situ. Okay, hantar untuk sesi pertama part 1 kat situ pertama tu dia dah nampak dah. Dia duduk macam dia duduk bisik kat saya, Atan aku dapat macam ada bayangan kan. Oh dah itu burung tu biasalah tu. Tiba-tiba dengar bunyi macam bunyi budak. Bunyi budak waktu part 1 bunyi dah, tapi waktu tu hang kata macam ni kat aku. Biasalah bunyi hutan. Kot lah mungkin ada burung bunyi macam budak kan. Rasa tak malah tu semua nak kait dengan hantu. Kot lah mungkin ada burung duk bunyi macam budak-budak kan. Kita tu takut lebih, kita ingat tu hantu. Sampailah satu masa saya menghadap belah ni. Kalau anda semua tengok video lah, saya menghadap belah ni, atas belah ni. Jadi video jadi tu lah, kamera jadi tu kan. Tengah duk sembang tu, atas pun duk cerita dah. Duk nampak lah pokok macam tu goyang tu satu. Tak apa kita pun angin kot, tapi tengah-tengah hutan kan. Itu lah kita duduk atas puncak. Satu puncak dah tu kita ada nampak tau apa bahagian pokok yang rendah dengan pokok yang tinggi. Pokok yang tinggi tu angin tak ada. Pokok yang rendah tu kita nampak macam duk goyang sikit. Dan goyang tu goyang hanya dia aja. Bila goyang dengan dia tu kita pun tak apalah, ambil lah kata dia. Hang tak kacau aku, tak kacau hang. Saya kata dalam diri tu, tapi saya risau kat kawan kita ni sebab muka dia cuak lain macam tak lah. Hang jangan cuak. Hang jangan cuak lari je. Kalau hang cuak lari memang kesat lagi memang kena makan penendang aku. Tu lah. Tapi time tu alhamdulillah lah, saya kontrol jugalah. Tapi kalau anda tengok video tu, ada saya tak sini lagi kalau kata sempat, di mana memang anda akan nampak saya tak apa nak selesa sikit lah. Soalan-soalan saya pun macam nak cepatkan podcast tu pergi habis. Interview tengah-tengah hutan tu, tengah melawan rasa sebenarnya. Sampailah last sekali video tu kata tamat lah tempoh. Kalau nak sambung ke part tu, nak pergi tempat lain pula, sebab saya pun ada rasa telinga pun rasa panas kan. Kita duk rasa takut. Itu lah, tak ada apa kacau pun. Bila saya duk packing tu, saya tanya lah Tan, kata Tan hang, sebab tengah-tengah podcast semua dia cerita sini lah tempat ada nampak sini lah benda putih tu. Saya lah hati mangkak ni, time ni lah yang tadi hang tak cerita dulu, kita pun tak ready. Jadi pun saya pun tak apalah, duk packing cepat-cepat lah nak pergi tempat lain pula. Masa duk packing tu lah, di sinilah orang kata Allah bagi izin, saya nampak ada seorang pakcik. Saya cerita dah dalam video tu, saya cerita balik lah recap je kan. Nampak pakcik tu kan naik tangga Kenari. Lepas tu hutan kita keluar tu daripada Batu Kapai nak pergi ke Kampung Bunian tu lah. Betul. Ada seorang pakcik ni dia pakai baju macam baju pagoda putih sebab nampak pada jauh. Tak tahulah, tapi nak kata jubah tak sebab dia pakai takat macam kurta. Dia bukan labuh panjang tu macam kurta seluar hitam. Tak tahulah seluar hitam ke apa sebab saya nampak baju lah obvious sebab baju putih. Pakai lebay putih.
Dia berjalan melintasi macam tu. Saya waktu tu saya duk ingat orang mai bertapa, sebab kawasan tu famous lah orang mai bertapa. Baik. Dengan bawa kemah tidur lah apa semua kan. Tapi bila dipikir-pikirkan balik, dia berjalan, saya ingatan jalan waktu tu kalau tutup lampu ni kelam-kelemak ni, mana nampak jalan apa dah. Pak cik tu jalan, Atan tegur, Atan tanya, saya berkata, Atan, ada orang mai bertapa kot? Dia kata, betul. Atan kata, bertapa? Dia buat slide tak? Flashlight betul kau tu. Ten-ten ni hang tanya soalan tak kena gaya lah. Tak, yang bestnya kata bila kata dia bukan nak menghalang naik ke tangga kendari sebab dia nak cross pergi belah sana. Tu lah. Bila cross sana, Atan fikir ketika tu kata situ tepi tinggi, hang nak lintas pergi sana. Gila hang kata, terjun terhidu, tapi dia kata dia nampak dia lintas pergi sana. Tak apalah. So rezeki tu. Dalam hati kita rezeki dia dapat lah, apa. tapi bila ditanya, Tapi Atan tak cakap, aku tak cakap apa kat situ sebab puas Raisa takut ni. Hang dah berbolak balik takut lagi, hang tinggal aku lagi, kita nanya aku balik. tapi alhamdulillah lah terkawal. Cuma bila soalan Atan tanya tu, dia sengak, saya sengak. Sebab apa? Faham lah, tengah-tengah hutan, hang boleh jalan tak ada lampu, tak ada apa, tak belah pokok pula tu, tak jatuh. Tak tahulah, mungkin lah orang kata Allah bagi al-maunah kat dia kan, pertolongan dia boleh nampak ke dalam gelap, ataupun dia banyak makan carrot, mata dia elok kan. Ilmu laduni kan tiba boleh tengok dalam gelap. Kita tak tahulah kuasa Allah kan. Jadi saya anggap benda tu jangan permainan lah. Kata apa, sebab apa, kita yang pergi tempat tu, kita yang kata apa, cari pasal. Jadi saya akui benda tu. Tapi dalam masa sama bukan niat nak pergi cari ke, cuma apa, nak bagi view, nak bagi yang kata apa, konten ni menarik. Sebabkan konten, kami pun meredah lah benda tu. Kami itulah pun meredai je lah apa yang nak jadi lah. Cuma dia kata sebenarnya dalam on record dengan off record dia jadi berbeza balik. Dalam on record tu kita masih duk tahan, tapi dalam off record tu kata hanya Tuhan saja yang tahu. Dia cerita dalam studio tak rasa apa tau. Dia cerita hantu tu besar mana, hantu tu muka kala apa kawan semua kan. Kadang-kadang saya yang tanya dia, boleh cerita sikit tak rupa hantu tu macam mana dalam studio? Berani lah kan, luar jalan besar, tepi ni rumah orang, nak takut apa? Perasan tak? Saya dalam video tu saya tak tanya dia pun macam mana rupa tak ada monster tu. Boleh dikatakan soalan tu dia macam soalan berlapis. Ya kita pernah selalunya aku ni akan dapat soalan-soalan yang agak dia kata aja rupa lah apa semua. Tiba silent soalan dia rasa ni so dia tu cakap macam kodonnya macam ni ah. Bos lah mungkin nak menghormati tempat dan juga kata bulan puasa kot, tak apalah. So apa selut. Sebab orang kata masuk hutan jangan buat ingat. Tu tak mau nak lebih-lebih sangat. Kadang-kadang bagi kita nak seronok. Kata seronok sangat lagi, lawan dia tak seronok. Jadi semua dah packing semua dah. Atas pun dah okey. Atas main jalan depan lah. Kalau saya bawa jalan depan tu tak silap, masuk Thailand bah. Tak tahu jalan. Atas dia tahu jalan kot tu. Sampailah tempat kedua Atas pilih. Kat sini yang nampak gaya macam yang orang kata balik lah. Dia minta tolonglah kata tolonglah off record kata, dan baliklah sedekahul azim. Dah cukuplah tekat mana yang hang record tu. Sungguh dia jadi cerita dia di mana kata kami tengah duduk ni, dan saya pilih satu tempat apa batu dekat depan batu kapal tu, dan merah pacak tapi pada sama dalam insting dalam hati dan dalam dia asal lain. Tiba-tiba jadi meramah pucuk paku. Kita ngeri. Atau dia buat Atan tengok pada Anik tak, dia ni okey tak okey, tapi lah tidak, aku rasa budak ni pun tak okey tak, member aku ni tak okey kat ni, tak apalah kita buat selesaikan apa patut selesaikan. Dan boleh katakan kat situ juga kita duk ejah lampu dengan ejah kamera paling lama. Betul. Paling lama kat situ. Sebab apa dia duk perasan macam ada sesuatu yang memerhati dekat belakang batu kapal, dekat atas lagi kamera ni tiba-tiba dia jadi out focus. Dah jadi saya tak tahulah dia masalah ke apa, tapi sebelum tu tak ada masalah pun. Betul. Kamera tu waktu tu kami baru beli. Saya baru beli kamera tu. Company bagi duit lah kan. Yalah. Kami boleh beli kamera. Kamera tu baru lagi. Saya ingat saya tak pandai set up ke apa-apa, tapi bila kita check balik tak ada apa pun. Jadi saya tak tahulah, kalau anda nak terima benda tu sebagai benda misteri, silakan. Kalau anda nak rasa benda tu ada penjelasan tentang kamera, kotlah ada orang pandai kamera dalam yang tengok video kami ni, mungkin boleh bagi tahu lah. Mungkin saya silap setting ke apa. Itulah kata bila kata tengok macam tu tiba-tiba jadi macam autofocus, kata jadi blur. Lepas tu tak ada. Lepas tu
duk kiranya nak set up batu tu, tiba-tiba ambil masa daripada kami yang first take kami ambil tu, yang second dia ambil masa. Tak apa, duk tanya macam ada problem ni dalam hati ni tadi. Memang kata suruh minta Atan kok mana pun kata hang kena be relax. Walaupun kata keadaan luar hang tak relax, tapi hang kena be relax. Sebab pada hang bawa kawan hang, kata takut lagi kawan hang lari, hang takut dia terjun sungai lagi belakang ni, tak nampak jalan dah. Betul. So tak apa, jalan pi. And then bila kata kita dah pun soalan pun tanya, on record apa semua, suddenly gelap. Lampu mencip aku buat, Toslet. Yang saya duk pegang toslet, saya terbangun. Kita jadi blur sebenarnya. Kali dalam keadaan tu jadi blur. So kawan ni pun duk kayau dah. Hang tahu kata dah gelap, tolonglah balik kata. Dia sebab waktu tu nak cerita lah sikit lah. Kami yang kata apa, tengah duk cerita tu, dah sesi kedua tu sebenarnya sesi yang cerita pasal hantu saja. Tak ada dah pasal sains ke, tak ada. pasal batu terbentuk yang gunung jerai, sejarah tak ada dah. Memang hardcore, memang kata pure cerita seram lah. Apa yang terjadi di situ mengikut pengalaman Atan, dia duk guide orang naik ke gunung jerai tu. Waktu tu lah tengah Atan cerita tu, dengar macam budak-budak duk berlari, duk main-main kat kawasan tu. Ayak aku tak dengar, aku tak takut hang dengar. Aku dengar ayak dia macam duk berkocak. Dia kocak pelan-pelan tapi hanya hujung telinga. Itulah yang saya pula, yang aku dengar. Kan kawasan tu lapang kan. Betul. Dengar macam orang duk, macam budak duk lari. Duk lari macam taman mainan. Duk gelak-gelak macam tu. Kali tu saya tak pasal burung lah, takkan burung pandai gelak pula. Kita pun tapi itulah, mana tahu ada burung kakak tua ke, burung tiong ke. Dia jadi serbak. Tapi waktu tu kita tengah hutan, memang tak fikir dah lah benda-benda saintifik apa semua ni. Tak ada. Boleh fikir kata, Allah, ni dah memang dia cakap suruh berhenti kot ni gaya ni. Kata kot lah tengah tempat kami duk bersembang tu, tapak permainan depa ke. Kot lah geng-geng ni kan, budak-budak ni kata pakcik balik lah cepat sikit, kami nak main ni. Duk lama sangat. Dan ketika tu lah Atan cerita jadi lampu padam. Dan lampu tu sebenarnya baru dicas. Lampu tu sepupu saya beritahu dia boleh tahan 3 jam tanpa berhenti. Kami shoot waktu tu, kalau ada tengok balik duration dia tak sampai setengah jam pun, 20 minit lebih je. Tiba-tiba lampu tu padam. Gelap. Bila gelap ni anda tengok sendiri lah dalam tu kan nampak apa dah. Saya tengok tu duduk mencari ni, mana api torchlight, lupa kata bagi dekat hamba Allah ni. Dia pula duk buat relax, duk buat tukar dagu situ. Kita suluh lah. Baru dia suluh. Dia jadi macam tiba-tiba gelap tu, tiba atas jadi blur, dia macam gelap sat. Dia macam tiba-tiba kita duduk dalam alam lain. Atau macam duduk dalam alam lain. Tu weh, suluh sat kata dia. Kau tu macam aku pun bawa suluh. Tapi waktu tu orang kata apa, alhamdulillah lah kami mengambil keputusan yang rasanya bijak. Kami tak teruskan shooting walaupun cerita tu ada lagi tapi tergantung lah. Kita menghormati, satu lagi kita pun sedar diri kita berada di tempat mereka. Jadi saya pun minta tertutup lah. Kalau ada tengok saya cakap pun waktu tu memang mengelabah, merapu banyak, silap tunggal langgang. Sebab memang nak tutup biasa-biasa, memang nak tutup memang tak mahu nak bagi nampak cantik lah. Tutup balik, nak balik tu satu pasal lagi, nak kena berjalan kat atas pula. Tapi pada betul kan, Atan duk fikir macam ni tau. Aku ni duk fikir kata takut bila kita tengok kawan aku ni menggelabah pelik ni lah. Tu tak apa, kita pun tak apa, dah pergi cepat. Ya Atan duk takut padahal dah lampu first dah padam, takut lampu torchlight tu padam pula. Yang tu lagi gila berdua. Dia kata tolong habis cepat. Tapi tu alhamdulillah lah. Dan akhirnya video tu pun siap. Bolehlah kami publish kat anda semua. Dan menjadi pengalaman baru lah untuk saya sebagai orang yang baru memasuki dunia cerita seram. Lepas tu dunia paranormal tak masuk pun. Cuma orang kata apa, berkawan dengan orang paranormal ni, nampak lah betapa beraninya mereka ni. Ada yang main konten tu, hak tu terserah, saya tak tahulah hak tu. Tapi yang saya tengok malam tu memang betul-betul mereka pergi masuk sorang-sorang dalam-dalam. Saya memang tak ikut dah lah. Kalau dia bagi ikut pun tak berapa nak berani ikut duduk belakang. Tapi nampak lah meredah hutan kadang-kadang tu, masuk kawasan macam dengan apa,
Semua orang tak tahu kata ada ular ke ada. Kita takut apa disebab kita dah main hutan, kita main dengan kawasan hidupan liar. Bila hidupan liar ni kita takut ada reptilia, kita ada ular, kepala balapah, kalajengking apa, kok lipan tu bedok suara kepala apa. Kita tak tahu ketika tu dengan keadaan gelap gelimat kata. Dan boleh dikatakan apa? Kita redha dan serah pada Tuhan lah kata. Lalu tu cumanya atas ambil pengalaman ni di mana kata cuba kita try daripada environment dalam studio kepada luar untuk nak dapat merasai hasil cerita hantuan. Dan kita tengok cerita hantu di tempat hantu, tempat yang ada misteri. Jangan asal macam mana kawan kita ni. Jangan cakap besar lah. Kalau tak duduk di tempat tu jangan cakap besar lah. Kita macam tu lah. Tapi Alhamdulillah video tu mendapat sambutan. Jadi terubatlah juga rasa kita melawan rasa takut, melawan segala benda-benda yang jadi kat situ. Jadi dapat sambutan, orang suka. Jadi antara video yang menyumbang sikit lah duit untuk GOM ni. Dapat juga duit. Kata kena cerita lah. Kata kan benda dia cerita pasal susah-susah ya, seronok pun kena cerita juga. Betul ya. Macam kan paranormal pun ni pergi cari hantu tu, kalau tak dapat gift, tak dapat duit, tak pergi cari dah, baik tidur kat rumah. Itulah. Dan bila dapat macam tu agak orang kata apa? Memberi semangat lagi lah untuk kita. Daripada duit tu jugalah boleh beli lampu baru, boleh upgrade lah. Nak makan tak cukup lah. So begitulah cerita. Ada beberapa part 1, part 2 yang berada dekat Golong Cerai. Dan kali ni kita nak saya cerita juga sedikit tentang beberapa segmen-segmen yang kita pernah keluar. Salah satunya ke mana? Yang ni lah benda yang kata salah satu pengalaman terindah jugalah yang berlaku dekat kami ni. Di kala waktu tu sebenarnya saya ni orang kata orang yang meminati santai chill. Dan sebenarnya kawan saya dalam office ni yang paling minat dengan santai chill, dan dia yang introduce saya dengan santai chill. Lepas tu terlintas lah di hati ni nak try contact Hafiz waktu tu. Okay. Saya contact Hafiz, beritahu kat dia yang nak ajak collab. Hafiz pun cakap boleh bang, tapi kita orang kena casting abang dulu. Kita pun okey, boleh lah. Kita cerita lah kat dia, saya ni di office malam, kami buat cerita seram juga. Niat di hati nak bercerita dengan Santai Chill, nak kongsikan. Kalau kata sudi tu dia, boleh bang, kita kena casting. Lepas tu dia pun set up lah masa call. Dia call saya lah. Dia call, kita okay, abang ada cerita apa nak cerita kita orang. Saya pun cerita sekian ni. Hutan Fiz cakap okey bang, tapi kita orang punya channel ni 40 minit ke atas. Cerita bang ni macam pendek sangat. Cerita dalam telefon. Sebab waktu tu kan Hafiz cakap kat saya, dia kata bang ada masa dalam 10 minit macam tu nak cerita. Saya cerita waktu tu memberdesuk macam aeroplane naik kata daripada KLIA sampai Kalostar, tak ada berapa minit 20 saat lah. Itulah. Tapi dia ingat kata tak dapat dah kot ni kan. Apa channel besar, kita channel kecil. Time tu kan baru ada 1000 lebih subscriber. 1000 lebih ya subscriber. Nak masuk dengan channel yang dah ada 100,000 dah subscriber. Kami ni memang kecil sangat lah. Ya. Dan waktu saya tak letakkan harapan lah, maka datanglah satu WhatsApp, abang boleh datang ke Melaka tak? Kita waktu tu tengah kerja, tulis ya, tak minta lagi cuti kat bos. Tulis ya, saya boleh. Ketika tu dia beritahu dekat kat Atan dengan Wan lah, yang mana geng kita orang, geng kami ni juga, kru kami lah, kru kami juga, geng kami ni. So kita tahu, dapat ni dah. Dapat dah. Satu je kat Melaka. Serius ah? Tidak ada, dah tunggu queue jenuh. Betul. Sebenarnya Santai Chill ni dia pun beritahu dah, dia pun banyak orang yang nak bercerita tu. Jadi ada yang kena sidai sampai sebulan, setahun pun ada. Dan saya waktu tu saya baru call je. Saya call, saya ingat kata ni paling kuat ni tahun depan lah ni. Dia ingat tadi tu lah. Tak pun memang bakal bulan juga. Sekali dalam seminggu macam tu, tak sampai seminggu, Hafiz tanya boleh main tak? Apa lagi? Saya tulis ya lah. Ya, saya pula waktu tu baru masuk kerja. Nak ambil cuti tak boleh lagi. Sembang dengan HR cakap, sebab hang ni baru sangat ni masuk kerja ni, nak ambil cuti dah ke? Kita beritahu saya ada emergency ke. Dia alasan paling kuat sekali, emergency lah. Orang tak tanya banyak lah. Kalau orang tanya apa kan, emergency pasal apa? Saya cakap lah, ada family matter. Tenang. Orang tak tanya lah. Tapi
dosa kau dah bohong ni tu. Betul lah kata nak kena minta Tapi ampun waktu balik. tu kita dah nak ni dah. Kak tu pun dia pun cakap hang nak pi ni macam mana? Cakap lah saya nak pi, cerita lah sikit. Lepas tu kak tu macam berat kat nak bagi. Tentu kan tengah nak digansil pula. Betul lah. Tapi kerja saya buat lah, bukan saya tak buat. Saya beritahu kat kak tu, kak bagi pun saya pi, kak tak bagi pun saya tak pi. Tak dapat gaji hari ni pun tak apa. Kena buat surat, dapat surat dan saya kena tulis surat minta maaf pun tak apa, saya boleh buat. Kak tu kata hang ni betul-betul nekat ni. Kata betul-betul nak pi. Betul kak, saya betul-betul ada urusan. Jadi nampak urgent kita tu. Sebeli meter ni, kak ni pun nampak, oh sungguh ni dahsyat ni, budak ni memang ada tengah pergolakan teruk ni. Hardcore. Kak tu bagilah saya cuti. Alhamdulillah dapatlah cuti walaupun baru start kerja baru 3 hari. Pi lah, tentulah naik bas pi ke itulah Melaka Central. Melaka Central pun jumpa dengan Hafiz, dengan Nasyuk, yang semuanya apa, orang kata apa, personality lepa tu macam mana lepa dalam YouTube tu macam tu lah, malah lebih mesra lagi. Yep. Dari situlah saya bercerita apa semua benda yang tak pernah cerita kat situ dan perkenalkan dekat mereka. Dari start daripada situ kata bila start kenakatan tu yang orang sampai dia pun tak nama aku dia daripada awal kita dah bila tengok balik recap video tu bila dah nama hebat lagi dia panggil Atan. Pakai semua enggak gelak dia kata tak boleh. Nama panggil nama muda fokus lagi panggil Atan. Kata. Macam mana kata? Nama samaran dengan nama nickname duk panggil biasa lain. Kata kali dia pun cerita dengan kebolehan atas negeri kita ni dan tambah pula ketika tu cerita pasal bab hieroglif kata yang pandai. Memang Atan bukan pandai pun tapi maksudnya dalam pembelajaran membaca hieroglif, hieratik dan juga demotik punya bahasa Mesir. Dan still lagi tengah on learning juga bahasa tersebut walaupun kata tata bahasa dia tu grammar dia tu pening kepala jugalah nak baca pun tapi seronok bila kita membaca tambah-tambah lain kata. Yang saya cerita tu Atan ni dia pandai baca Sanskrit. Tapi waktu tu Hafiz ke Syuk lah antara mereka lah, dia berminat sangat ni hieroglif ni. Sebab saya ada cerita juga yang Atan boleh baca, di mana saya nampak Atan duk dalam simbol burung lang lah, simbol orang duk macam tu lah. Jadi kita nampak lah hieroglif tu. Sembang-sembang dengan Hafiz kat masa saat kan untuk sambung part tu duk minum-minum tu, sejaklah beritahu kata member boleh. Dan dalam video tu saya ni nampak tak brotherhood tu channel. Saya sebut nama dia penuh, Muhammad Tanzilul Furqan. Nama pena dia pun saya sebut juga, Pangeran Muda Furqan. Nama singkatannya Atam saya sebut. Dia Hafiz Santeci tak sebut pun nama saya. Tolong sikit. Tapi dalam 2 part tu sebelum dia dah settle Anik pun dah bagi cerita apa semua kan. And then selepas daripada berapa bulan tak silap dalam 3 ke 4 bulan kot. Tak ingat dah tapi kita dah pergi balik lah dalam santulah 2-3 bulan juga kita pergi. Ada dalam selang lepas kata Anik pi ke Satecil, Atam pula dapat call daripada maksudnya dapat Hafiz Satecil mesej dalam TikTok tanya apa ni, lepas tu dia dapat nombor Hafiz aku bagi nombor. So Anik bagi nombor Atan dekat Hafiz. So Hafiz pun tanya apa semua nak kena interview tak perlu kata saya nak minta awak jadi guest. Terpegang-pegang begitu dekat ni daripada tengah edit video tercengang hamil betul. Tak jadi sendiri. Yalah, kita seronok lah kawan-kawan kita dapat peluang kan, sebab orang kata benda ni dia dapat kongsi dengan orang ilmu. Benda-benda macam ni dari sudut orang nak entertainment tu terserah lah. Tapi kurang-kurangnya entertainment kita tak kosong. Ada sesuatu benda yang kita boleh bagi balik kat masyarakat. Betul tak betul, sejauh mana kebenaran, macam mana. Ada orang lagi pakar pada kita yang berada di luar pada kamera ni, di luar pada YouTube ni banyak. Tapi kita share sikit. Nanti golongan-golongan ni akan masuk lah. Dia akan beritahu, dia akan betulkan. Nak condemn tu lantak lah tu. Hak tu terima kasih juga lah, boleh menaikkan rating juga. Walaupun kalau baca tu rasa nak berhenti buat YouTube tu. Kalau baca kan tu satu tu ada duk tanya pasal tentang apa konspirasi Illuminati. Tentang benda tu Atan tolak ke tepi. Atan kata waktu jadi tentang pertanyaan pasal waktu Pak Wan dengan Atan kan. Tanya pasal benda tu.
tentang apa bahasa hieroglif apa semua, lepas tu tentang buat kajian kitab sihir apa semua tu. Dia tanya lah, apa lari akidah tak? Tak ada pun lari akidah pun lah, sebab semasa Atan buat benda tu pun tak ada niat sampai nak lari akidah tak. Kita buat sebagai pembelajaran dan pengetahuan tu kita nak kongsi kepada masyarakat, di mana ada benda yang diizinkan oleh Tuhan, ada benda yang diharamkan oleh Tuhan. So kita nak beritahu, kita nak spread out the knowledge. Kita nak beritahu pada pengetahuan. Ilmu ni luas, tapi dalam ilmu juga ada kebenaran dan juga ada kebatilan. Batil ni dekat mana, yang tu terserah kepada pengalaman kita sendiri dan juga pembacaan kita juga pada waktu yang sama. Lepas tu yang apa Atan dia tengok balik apa waktu Pak Wan bersama teacher tentang apa kita sihir, tentang bagaimana kata peradaban orang Melayu, apa tentang ilmu-ilmu orang Melayu, macam mana ilmu hikmah, ilmu sihir tu. Atan explain benda tu, tapi for the first time lah, itu pertama kali je bila kata Atan berada di luar comfort zone. Benda tu Atan duduk di luar kebiasaan. Duduk apa bila kata biasa dengan Anip ni kita dah biasa dah bercakap apa semua, tapi orang lain bertanya pada Atan. So kadang-kadang ada pincang, maksudnya pincang ni tu silap cakap ke apa, ada pincang tu minta maaf banyak-banyak lah. Tapi waktu slot sesi kedua tu, waktu Atan beritahu tentang Atan bekas paranormal apa semua, dan juga Atan cerita bab paranormal paranormal dari sudut sains dan juga sudut ilmu. Mereka pun dah jadi blow mind. Kata dia cakap, oh bapak kata dah. Sebab kita paranormal ni dia ada beberapa side. Ada yang pakai buat entertainment, ada yang kata nak buat saja suka-suka, ada yang nak buat kata eksplorasi malam, ada yang buat tentang pengetahuan atau tentang pengetahuan sains. So jadi dia ada perpecahan, dan siapa saja tu boleh ikut, dan tak ada siapa pun nak menghalang kata. Ikut pada janji kita, jangan lari akidah sudah. Duk pergi cebak paranormal, tiba-tiba dia buat tabu. Maksudnya dia pergi buat ritual-ritual yang tak sepatutnya. Yang tu tolak tepi lah. Jangan dia buat khurafat, dan juga jangan nak membinasakan diri dan neraka disebabkan benda-benda yang tak masuk di akal, dan juga kata membodohkan diri. Itu yang Atan beritahu secara direct kata. Memang Atan tak ada tapi tak nak mencerita tentang bab paranormal, sebab Atan dulu bekas paranormal, pernah join paranormal, dan pernah tengok ada satu kumpulan ni buat ritual, buat tabu pocong, buat apa jelangkung-jelangkang, buat apa spirit orderkan depan mata, titik darah apa semua, everything. So kita tahu, kita ada pengalaman benda tu, dan bila tengok benda tu balik, dan benda tu kita baca balik dalam bab apa syariat dan akidah apa semua tu bertentangan daripada agama kita. Jadi kita terpaksa avoid, kita terpaksa elakkan. So benda tu kita nak beritahu pada masyarakat, kata boleh nak cari yang tu, tapi jangan sampai nak ni kan nak mempergadaikan apa akidah kita nak. Yang tu je kita nak tolak tu. Tapi part tu yang membuka kata, yang sampaikan dia sampai tengah-tengah. Sebenarnya saya ada waktu tu, cuma saya tak masuk kamera lah. So kita bagi spotlight semua dekat dia. Tak apalah, tak perlu pada saya. Sebab apa, kalau ada saya pun, saya bukan pandai pun. Apa dia cakap tu pun saya tak faham. Dan memerlukan dia explain kat saya. Jadi daripada saya menyemak frame tu, better saya bagilah kat dia. Kita kalut-kalut nak masuk cerita orang nak buat apa, tunjuk muka je. Tak tahu pun gagah nak masuk tunjuk muka tu, punyalah nak view. Bagi saya tak yalah benda tu. Tapi malam ni kita cerita lah. Saya ada kat situ. Dan saya pun terkejut juga dengan cerita tu, sebab punya aku rasam. Dia tak cerita kat Game Office malam, dia pergi cerita kat Santa Chill ni. Tapi kenalah tempat dia, kena Richmond tu. Tapi itulah kata, semua benda tu pun Atan simpan agak lama. Dia kena dua kemungkinan, kalau tak cerita kat Santa Chill, kat luar akan cerita kat Gom kata. Tapi tak sebenarnya apa, akhirnya apa, maksudnya impian nak cerita kat luar tu tercapai. Jadi macam kita pun cerita kat luar, sebab ada kat Go pun kita cerita agak simpan yang rare juga tu, yang sampai ada engagement sampai apa berpuluh berbelah ribu juga ada. So kita fair square lah kata benda tu, kita bagi kita kan, kita kongsikan benda tu. Tapi yang the part yang best part tu macam tengok Anip pun sampai serius lah, dia ni cerita berapa kan. Sebab Atan ni dia banyak simpan cerita. Dia banyak tak mau cerita kat orang, tak tahulah apa sebab dia. Tapi di sepanjang cerita tu sebenarnya ada lagi cerita yang berlaku di luar podcast. Setelah kami habis podcast. Habis podcast tu kita ada buat satu sesi eksplorasi malam yang boleh dikatakan tempat tu pula ditunjukkan sendiri oleh Hafiz. Tapi kita tak boleh beritahu lah nama tempat tu. Kita rahsiakan di kawasan Belah Melaka. Dan boleh dikatakan habis saja podcast tu,
Bolehkah kita torture diri kita badan dengan rasa mengantuk, lepas tu pi lagi tu, lepas tu pula dengan Tak mandi pun. dengan tak mana, ya Allah Tuhan. Betul, tapi itulah ketahanan jiwa dan mental tu dah pasal. Dan banyak juga insiden-insiden yang berlaku di luar off camera ketika tu dengan sahabat kita yang duduk di belakang. Jadi Kita pi buka suluh. Kononnya nak buat paranormal lah, padahal tak kerti pun. Saja nak buat. Dah kata alang-alang lah kan. Pi lah, follow. Saya tak pi pun. Lepas tu saya kata kat Tan, tak apa Tan, aku rasa ni bukan aku lah, aku tak pandai buat benda macam ni. Nak pi panggil-panggil, nak pi cabak-cabak pula Bukanlah. Dan waktu tu kami balik lah. Tan tak tahu dia nampak apa. Tapi bila sampai ke apartmen kami tu, dia kata turun di tempat sewa tu lah. Yang tu pun orang sponsor, sepupu tolong apa? Tolong sponsorkan untuk kami. Bolehlah tidur tempat tu. Masa tu tidur pun tak apa lama, sebab kita sampai balik ke apartmen tu pukul 5 kan? 4 ke 5 ke? 5. Okey 5 dekat azan subuh. Nak masuk dah subuh pukul 5. Lepas tu kami punya bas pukul 9 pagi. Hari tu juga nak balik kerja dah, kita ambil cuti pun ehak dah. Lepas tu dalam pukul 5 pagi tu Tan pergi tidur bilik dia lah. Takkan nak tidur dengan saya kan. Lagi dia peluk saya bubuk. Dalam pasal. Jadi saya waktu tu duk fikir balik, kalau aku tidur ni subuh memang gaib lah. Subuh kuyup lah. Subuh memang terlajak tu weh. Takut juga kita. Jadi duk fikir balik, tak apalah, tunggulah sat bagi habis subuh lagi tidur sat. Terlepas bah tak apa, terlepas semayang ni Allah. Yang tu takut dah. Tak payahlah kan. Lepas tu tengah duk tunggu semayang tu semua. Dan dengar lah azan tak dengar, cuma telefon bunyi. Kita pun dah ambil semayang semua, nak semayang. Masa nak semayang tu, bilik tutup pintu. Kita pun nak angkat takbir lah. Elak nak angkat takbir, pintu bilik terbuka. Dia ingat Tan nak masuk pula, dia nak semayang sekali kan. Kita pun tak apa, duk tunggu siapa nak masuk. Walaupun tahu dah Tan dalam rumah tu duk tunggu dia masuk lah. Tak masuk pun. Tak apalah, saya berjalan lah pergi kat dia. Kot lah dia nak buat nak melawak pagi-pagi hari yang dingin kan. Dah ada pula tenaga nak melawak. Pergi tengok, suara kepala tengok, tak ada siapa pun. Tentulah bilik Tan tengah tutup, terlitup. Lepas tu saya pergi lah bilik Tan. Kok-kok lah dia ni kan, memang kunci. Tak apalah kita pun. Kunci lah? Hang kunci. Allah, supaya orang nak masuk peluk hang. Subhanallah. Tentu atas kunci bilik. Saya tak kunci lah. Sebab orang kata betul. Tentu tak kunci lagi. Sebab atas kunci, sebelah kunci tu aku dah rasa macam tak apalah. Mungkin ada kemungkinan, tapi takkan kot nak kacau orang semayang kan. Kita pun pilah ke tempat sejadah balik tu. Pergi tempat sejadah balik tu. Kali ni tutup pintu, kunci. Kunci tekan tu. Okey, elok-elok nak semayang, nak angkat dah. Nak Allahu Akbar ni, pintu bilik sekali lagi. Buka. Pang. Waktu ni kita faham lah yang kita ni tengah diekori oleh sesuatu yang kita sendiri mencari. Aduh jam. Dan ketika tu lah orang kata apa, kita sedar yang mengganggu kita tu adalah entiti yang ikut kita daripada tempat kita buat paranormal tadi tu. Jadi saya pun teringatlah, ada orang ajak kata baca, "Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Waktu bila saya baca ayat tu sampai dekat wallahu alladzi la ilaha illa wal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yushrikun. Itu wallahul khaliqul barikul musawwirul lahul asmaul husna. Dan itu saya bau hangit, bau macam dengan orang bakar rambut. Allah kan rambut rasa bau situ, bau macam rambut terbakar. Masa bau rambut terbakar tu saya fahamlah bahawa yang saya baca tu Allah izinkan jadi. Sebab saya niat nak semayang. Waktu tu bila dah bau terbakar tu, kita pun kali ni dan angkat takbir ni tak boleh nak batal solat dah. Mana boleh, kena semayang juga, melainkan darurat. Melainkan ada ulang masuk ke boleh lah lari. Selagi tak ada benda tu, saya saja nak mufarakah batalkan semayang ni tak boleh lah sebenarnya kan, haram hukumnya. Betul. Jadi saya pun angkat takbir terus semayang je, baca kuat, takut semua.
Alhamdulillahirabbil alamin. Baca sampai habis. Angkat doa kunut apa semua. Kali tu baca memang rasa khusyuk lain macam lah. Takutnya pasal tu. Fokus itu. Dan alhamdulillah sampai habis sembahyang tak ada apa dah berlaku. Itulah peristiwa dia. Lepas tu bilik tan ketuk lah suruh dia mangkit sembahyang. Tanya dia, bukan pintu bilik aku lah. Dia pun duk mamai lali apa tak tahu dia dengar tak dengar. Tutup pintu bilik tak tahu dia sembahyang tak sembahyang. Sembahyang tak? Mayang je. Alhamdulillah sembahyang. Lepas mayang tu aku tidur balik. Itulah tu antara kisah yang berlaku lah. Lepas tu kami tidur sat dalam pukul 8 suku macam tu. Pergi ke stesen bas lah. Balik, hantar balik kereta sewa. Tak boleh semua tu. Yang tu pengalaman yang kata boleh katakan apa. Dan tak silap Atan kata Richmond untuk video tu pun berapa ratus ribu lah dekat sana. Tinggi. Terkejut juga tu dah. Tak apa tu. Apa mungkin tak ada siapa nak tengok ko. Budak ni cakap, biasa kita cakap pasal sejarah, pasal tentang ilmu. Orang nak tengok tentang mistik kan dah. Cerita hantu apa kali ni dah. Tiba-tiba ambil kan. Jadi kat situ nampak tak betapa sebenarnya masyarakat kita ni dia dah hargakan benda-benda yang ilmu ni. Ada nak dengar hantu tu, cerita hantu tu banyak channel pasal hantu. Tak kira Indonesia punya channel lagi, Singapura punya channel lagi. Yalah. Mak Saleh lagi. Kan hak mana kita boleh faham lah. Hantu siap pun ada. Tak faham pun kalau dia buat lakonan balik tu faham jugalah. Terlalu banyak. Dalam general hantu ni orang boleh cari makan. Sebab tu industri filem ni dia boleh cari, dia genre hantu ni antara yang terbesar selain pada genre cinta. Sebab memang orang suka. Kita berhimpun adik-beradik pun, kalau ada seorang makcik kita cerita hantu, semua senyap nak dengar makcik tu cerita. Kan. Tapi itulah orang kata apa, sebab sedikit kita share dengan orang. Itulah kata yang apa boleh katakan apa unexpected apa rating yang ada dekat STC tu apa memberi umbuhan juga kepada GOM kata berapa ribu betul. Alhamdulillah dengan aku tak sebab lah Allah bagi izin. Masya-Allah. Dengan video Tan dan dengan pertolongan STC yang sudi nak collab dengan channel yang sangat kecil ni, yang hina-dina ni kan. Boleh. Dan subscriber kami suddenly daripada 1,200 meningkat menjadi kepada 5,000 dalam masa 3 hari macam tu lah. 3 hari dan naik dalam masa seminggu tu dalam 10,000. Naik banyak dan banyaklah orang Melaka, orang Johor, tiba-tiba banyak pula orang pada kawasan-kawasan negeri sebelah selatan ni. KL apa semua banyak pula masuk. Dan ketika itulah saya mula mengurangkan kepekatan kedahan saya. Sebab risau kawan kita tak faham. Itulah kata itu beberapa recap yang boleh katakan apa momen lah paling berharga yang kami dua pernah lalui dan juga kata dan satu lagi recap yang kita nak kongsi juga waktu ketika malam gerhana. Pasal naknya apa waktu kita akan bercakap tentang Papa Musuh Bisik waktu malam gerhana tu. Tu sebenarnya tu ada satu cerita yang untold story dan cerita tu dialami oleh orang yang faham tentang agama. Dia sebenarnya cerita ni sebenarnya saya ada cerita dalam satu kecil pasal warisan perang tu kan. Betul. Satu tombak yang bergetar tu. Saya tengok buat kerja tombak tu bergetar ni tak tahu ni hujung ni. Dia bergetar sendiri. Saya yang hadapi. Lepas tu kawan saya pernah tengok, kami dorang je lah. Atan pernah tengok. Atan tak pernah tengok tapi Atan rasa waktu ketika gerhana tu. Okey. So sebelum tu tak siapa yang hadapi. Kami saja yang hadapi. Sampai kan saya buat shot tunjuk kat orang lah, shot dalam GOM ni ada orang tulis kat situ ya je. Bila saya cerita benda ni bergetah kan, tak ada siapa percaya kat saya. Punyalah kesian ni, kita nak cerita betul orang tak percaya. Tapi tak apalah, hak orang lah nak percaya boleh, tak percaya pun tak apa. Bukan kena banyak duit pun. Jadi malam tu Tan cerita lah apa jadi bila tombak tu dipegang oleh salah seorang orang yang ustaz lah dia macam ni waktu tu malam tu apa kami Tan dapat apa panggilan untuk buat cerita tentang Papa Musuh Bisik pada malam gerhana bulan. Dan gerhana bulan tu berlaku pada sekitar pada pukul 11 malam sampai pukul 4 pagi. Dan untuk makluman kalau setiap mana gerhana kita perlukan ada solat gerhana. Solat gerhana 2 rakaat dan juga khutbah gerhana. Dan ketika nak berlangsung solat gerhana dan khutbah tersebut pada pukul jam 4 pagi kot, ketika tu bulan dah keluar lah daripada penumbra. Maksudnya dia dah nampak bayang hitam, bayang merah tu dah keluar dah, so nampak separuh. Ketika tu kita buat solat gerhana. Dan ketika tu pula ustaz yang daripada Jabatan Mufti dari Kedah yang minta izin dekat atas untuk nak pegang tombak tu jadi tombak tu nak jadikan sebagai tongkat khutbah ketika tu. Dia bukan ingat cumanya terkejut.
tiba bagi atas bagilah tongkat tu tinggi, lembing tinggi, tombak tu tinggi dah, tinggi para lepas dalam lapan kaki kan lah, sebelah kaki Yalah, tinggi jadi juga. sesuai lah. So tak apa, peganglah dah. Inna wa malaikatu sallu ala nabi. Tak apa, baca dah, tiba-tiba ustaz ni duk pegang ni, pegang tiba-tiba dia rajin duk meleweh. Dia rajin duk tongkat dia rajin bergerak. Habis tu lepas habis khutbah tu, tiba-tiba ustaz datang naik ke atas. Atan nak bagi kata tombak ni memang ada isi, bukan ada isi. Dia kata tombak ni bergetar. On the spot dia cakap macam tu. Kita pun pegang, ni pun pegang. Memang tu berasa. Ada kawan lain pun ada kot. Daripada media lain pun ada kot main pegang. Ada media lain pun ada pegang. Ada yang jadi saksi ketika tu daripada Kedah Kini pun pegang. Maksudnya ada ramai lah. Tapi kebanyakan daripada geng kumpulan yang mana buat daripada bagi Jabatan Mufti dari Kedah, pegang dan merasai dengan secara tak langsung. Tapi dia bukan getar yang kuat sangat tu. Dia ada getaran. Dia ada getaran. Dia macam ni lah. Dia macam degupan jantung. Macam tu. Dia macam dia rasa dengar, dia rasa dalam terah dia kata. Tu dah. Atas pegang. Kita pegang rasa. Tu dia bagi tu ada rasa itu kan. Ada rasa. So tu yang kata Tuhan tak tahu nak kata bila kata Atan hantar balik tombak tu pergi ke tuan rumah dia. Tuan yang jaga tombak tu Pak Ngazamri, dia kata Atas tak dapat tombak tu ada isi, kata tu. Atas tak beritahu kat Pak Ngaz, kata ada apa tutup dia untuk nyahkan ataupun ni tu. Tak apa Pak Ngaz kata yang tuan yang ada isi tu rasa dah kena tebah dah tu. Tu yang dia ketak. Betul lah. Dia pun tu nanah lah. Nanah kata. Apalah kita guna buat benda elok. Satu lagi yang kata mungkin ada benda lain. Mungkin lah kata ada sebab getaran daripada angin, kita tak tahu, wallahualam lah. Tapi yang kata yang tu pun terserah pada anda. Nak percaya boleh, tak mau percaya percaya tak ada masalah. Cuma kan ni cerita pengalaman je. Tapi nya kata-kata getaran apa semua tu yang diizinkan oleh Tuhan juga kata untuk kami merasai benda tu secara off record daripada kami lah. Tiga tu. Kalau main malam tu ramai. Semayang apa orang. Ramai kata nak main tengok apa bulan tu, nak dengar orang cerita kata ketika tu kata Atan cerita pasal bab perang musuh bisik tu. For the first time kita bercakap tentang perang musuh bisik. Bagi Atan, bagi orang ni tak pasti. Bagi Atan yang bercakap kalau dalam podcast tu kali kedua. Tapi kalau secara depan dengan orang ramai tu kali pertama kata sembang bercakap sharing moment tentang perang musuh bisik di kala tengah malam, hampir tengah malam. Dalam pukul 12 bos start. Pukul 12 hampir ke 11 ke 12 bos start dengan bawa barangan antik yang pernah turut berperang sekali dalam kota tu. Yang tu tuan-tuan boleh tengok balik dekat akademi kita punya sedutan nanti saya talk sini. Sedutan yang yang ada dalam list Game of Malam tu. List kami tu. Tu yang kita momen paling tak lupa lah yang tu. Lepas tu tiba-tiba hilanglah budak ni pergi mana hala. Biasalah masing-masing ada kerja, ada komitmen. Jadi yang kata setakat ni dululah kita recap. Kalau nak cerita tu panjang lagi. Tapi segi yang kata anda ada pula lagi cemuh lah duk sembang lepas ni. Kami ceritakan benda yang off record lah yang terjadi dengan kami, yang kami tak susah nak cerita lah. Kalau jumpa depan-depan kita baru sembang. Ni pun ada lagi Maknanya ada lagi dah benda tu. Sebab apa? Kadang-kadang ada yang off record yang kami simpan ni. Kadang-kadang ada benda yang luar jangkaan yang kami rasai. Dan nak menyembang ataupun nak kongsi kisah tu pun banyak 2, 3, 4 kali. Sebab kita faham masyarakat kita ni macam mana dia punya bentuk pemikiran dia. Ada setengah terima, ada setengah kata tahyul, ada setengah kata buat je ni kita. So kami ambil keputusan biarlah kami yang merasai benda tu, dan biarlah ia menjadi satu kenangan dan juga memori buat kami dan juga pengalaman juga. Tu tak cerita lagi pasal video yang dekat museum. Tak buat keluar video tu, ada perkara jadi ke. Tapi yang tu biarlah kami saya yang simpan sebagai kenangan-kenangan. Kalau nak tahu, kalau jumpa tengah jalan, hello, bagi salam, kita sembang tepi. Dan untuk makluman juga pada tahun, jadi
untuk akhirkan apa yang sisa yang ada ni. Jadi kita nak tanyalah kepada abang kita lah, Hafiz Zaini kita. Hanif Zaini. Hafiz Zaini. Asyik silap. Nama kawan lupa. Abang Hanif kita lah. Abang Gom kita ni kata apa untuk tahun depan punya achievement lah yang akan dapat ataupun kata lepas ini. Ya, saya dia sebenarnya dia bukannya untuk tahun depannya, tapi ni untuk saya lah. Ya. Saya punya target, saya punya rasa untuk tahun depan ni, saya nak cuba perbaiki sembahyang saya, cara solat saya lah. Kalau boleh nak awal waktu, kalau Allah izin lagi nak try jemaah kat masjid, kurang-kurang kalau tak boleh 5 semua ni, salah satu waktu ada lah. Tapi yang kata yang lebih elok, kalau tak boleh jaga semua, subuh dengan isyak tu lah nak try berjemaah. Tu lah saya cuba. Tak mahu hak lain lagi. Hak lain tu kalau sembahyang pun tak lepas, hak lain tu murung lah. Tak ada apa, saya cuba dululah untuk sembahyang ni. Sebab kita pun sembahyang pun hujung-hujung orang ni sedang diri sendirilah. Betul. Kan, tapi yang tu lah buat masalah ni yang azam saya lah untuk tahun depan ni. Padahal kena bukan setakat tahun depan je, sampai bila-bila lah. Sampai bila-bila mati bukan tunggu hari. Betul lah benda tu kan. Dan Atan tanya saya, Atan macam mana pula? Okey, untuk bagi Atan pun pada waktu sama juga kita nak perbaiki solat, strategi kedua nak perbaiki bacaan surah. Macam mana kita tutup surah Fatihah pun ada alif lam qamariyah, alif lam sasariyah lam alif ma'amin ma'amin tak muntasir, mufasir pun tengah langgang lagi kita. Sebab apa dah dari pembacaan juga tu kadang-kadang akan melarikan makna asal daripada surah Al-Fatihah aja. Surah lain tak apa. Surah lain kita boleh agak dah. Cuma Al-Fatihah ni dia dah jantung dan juga permulaan rukun sembahyang tu sendiri kita. Jadi kalau kata nak dapat khusyuk daripada ni, kita tengok balik satah domah tanwin ke mat jaim mufasir, mat jaim maksudnya mat yang mana ada tu kita kena perbetulkan semasa rajah makhraj huruf. Rajah makhraj. Dan sebab apa benda tu dalam rukun sembahyang pun nak kena berbetul juga, takut lagi kan bismillah dia cakap macam mana. Betul. Dalam rukun contoh kalau ada mana-mana ni ada buat tentang tafsir ataupun kata tentang buat rukun solat macam mana, okey takbiratul ihram irama pun kita akan belajar dari masa ke semasa. Sebab itu pun sebagai solat tiap agama, kalau tanpa solat runtuhlah kita rumah, runtuhlah jendela kita. Jadi anda bolehlah kalau kata nak kongsikan anda punya azam tahun baru, boleh tulis kat komen lah. Kita boleh sama-sama share. Mana tahu kan benda ni jadi doa, orang tolong doakan untuk kita, Allah izinkan jadi, alhamdulillah. Kita dapatlah apa kita nak tu. Jadi takat dulu atas tu. Okey, setakat itu dulu. Dan apa-apa pun insya-Allah mana datang daripada Gom Geofis Malam tu yang akan menyajikan dia akan tetap sentiasa berjalan bersama dengan rakan-rakan yang seperjuangan dia. Dan bersama dengan Atan juga dalam Atan Tone Hunter tetap juga akan melestarikan sejarah dan warisan dalam negeri Kedah dan juga luar negeri Kedah. Seperti mana sedia maklum, kita nak memasyarakatkan ilmu, kita tak nak kata ilmu ini kubur begitu saja tanpa ada pusara, tanpa ada generasi dan pewaris yang akan datang, insya-Allah. Saya cemburu tengok cara Atan tutup. Jadi setakat tu dululah kawan-kawan semua, geng-geng semua. Terima kasih kepada anda yang sudi untuk dengar kami berceloteh recap ni sampai habis. Dan insya-Allah semoga anda dapat sesuatu lah. Yang baik ambil, yang tak baik tu tak jauh-jauh. Baik. Dan insya-Allah geng, seperti biasa untuk diri saya juga terutamanya, jangan pernah sekali-kali kita tinggalkan solat walaupun hidup kita ni punah kanah. Segan macam mana pun jangan tinggal solat. Dan jangan pernah sekali-kali kita lupa untuk selawat, walaupun 3 kali yang kita boleh selawat sehari, jangan tak selawat langsung. Kita jumpa lagi di tahun hadapan. Jangan tinggal solat, jangan lupa selawat. Assalamualaikum.